3, 2, 1, go! Bagi dia jalan je dah. Weh, kayu je. Lucik ke? Weh, kenapa belakang punya kayu tak rasa apa-apa, Mat? Tak banyak macam tu, weh. Assalamualaikum guys, siapa yang baik di sini? So hari ni kita akan buat lumba basikal berpasangan. Hai, di sini ada Daffy Dan Mia. Sekarang ni ada Ad dengan Ya. Hai, saya Amor. Yang ini Saya Kalisha. di hari ni saya dipasangkan bersama Sebi. Tak berapa confident lah pasangan yang ni. Macam yang korang nampak dekat sebelah aku ni, aku ada basikal yang mempunyai 2 tempat duduk. Jadi mengikut pasangan masing-masing, diorang akan lumba guna basikal ni. Dan kita akan tengok siapa akan jadi juara untuk pertandingan basikal berpasangan. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita tengok pasangan kita. Hai, di sini ada Daffy Dan Mia. Daffy dan Mia. Jadi kita rasa kita orang boleh menang game berlumba ni, berlumba basikal Lumba basikal berpasangan. Kita orang punya expectation untuk menang tu tinggi gila lah. Sebab kita orang dua ni memang dangam lah. So Saya pandai naik basikal. okay. Sekarang ni ada Ad dengan Ya. So untuk game kali ni kita orang nak melumba basikal guys. Okay. So kita orang dipartnerkan and saya dipaksa untuk bawa dia duduk dekat belakang. Saya demam, boleh bawa ke? Sebab saya tak ada kayu lah, saya demam. Kita orang boleh menang guys. Sebab Lagipun saya pakai slipper, saya baru balik celebrate birthday nenek saya. Dia pun pakai slipper, so tak boleh kayu. Boleh kayu sebab saya dari kecil sekolah rendah saya naik basikal pergi sekolah. Dari darjah 3 sampai darjah 6 saya naik sekolah Expectation kita orang tinggi juga, sama macam Daffy dengan Mia. Bye. Hai, saya Amor. Hai. Yang ini Saya Kalisha. ini basikal kami berdua. Yes. Hari ni kita orang nak main basikal tau. Kita orang rasa siapa yang akan menang? Sila kita. Tau kaki ni, kaki ni panjang tau. Wow. Wow. Hebat ke? Hebat kan? Ni kaki ni. Tak apa, guna kaki ni lah. So Kisha, dia akan menang, betul? Betul. Betul. So let's go. Naik cepat. Sekarang. Bye, have a great time. Okey, jadi hari ni saya dipasangkan bersama Sebi. Hai guys, saya adalah Sebi. Sebenarnya tak berapa confident lah pasangan yang ni. I kayu je. I rasa you akan jadi beban. Betul. I rasa I akan buat kerja seorang. Tak, tapi I still kayu belakang. You jangan risau. I kayu je. You yang pegang handle ni. Jadi tanggungjawab you besar. Okay, sebelum kita start lumba kan, kita akan gunakan 2 track. Untuk track yang pertama iaitu semi final, kita akan guna track yang banyak belok-belok. Okey, ada kanan, ada kiri, ada kanan, ada kiri, okey. And track yang untuk semi final ni pendek saja. Dan untuk track yang final, kita akan guna track yang panjang, kurang belok tapi dia panjang. Jom kita tengok siapa lawan siapa untuk lumba basikal berpasangan. Okay, korang ready? Mana ni? Ni, bawa jambatan sana tau. Okay, 1, 2, 3. Rasa dah lagi ni lah weh. Kita orang dah rasa kita orang boleh menang. Ya. Laju gila laju. Kenapa tak ada orang ketinggalan guys kat belakang? Meanwhile, Bapak ni tengok laju ni. 22 kan. Sebab tak kisah. Sekarang basikal. Aduh, barai tu dah. Weh, berat weh. Nampak kita nak bawa jambatan dah ni.
Air? Sekarang kena tunggu. Abang menang kan? Laju Dos. Sumpah penat gila. Basikal ni ada turbo tau. Aku tekan tadi. Weh, laju gila. Laju gila bang. Basikal Amar laju gila. 3, 2, 1, go! Weh, kayu je. Pak Ih, kaki air. Lucuk tu. Oh, sabar, masuk dong. Baik kejap. Laju betul dia orang. Apa dia orang laju betul? Itu berat gila. Orang depan juga tengok. Kenapa belakang punya? Aku tak rasa apa-apa, Mat. Tak payah macam tu, weh. Tak ada accident sumpah. Aduh, kalah pula. Dia ada kayu dah baik. Sekejap, dia kayu ke tak sebenarnya? Sebab ni lah aku tak nak satu tim dengan Sebi, tahu tak? Tak tahu kenapa saya penat guys. Sebab saya kayu seorang guys. Apa? Sebab saya rasa saya macam kayu seorang je. Weh, menipu je. Inilah saya penat. Hai guys, kali ni perempuan depan. Jadi saya akan Lawan Kisha. Kisha akan kawal. Kami memimpin lelaki-lelaki macam ni je. Korang boleh ke? Korang laju ke? Korang macam tak laju. Tak? Biasa Boleh. je. Ini dah biasa dah. Dari kecil kita orang memang main basikal sama-sama kat petang-petang. Ada ni nanti ada ni kayu, kita kawal tau. Sebab kita tak boleh multitask. Kita tak mampu. Okey. Mengada-ngadanya. Mengada-ngadanya. Kisha okey je. Bukan mengada-ngada. Maksud saya tak menang. You bawa. Ya, ada orang. Santai. 3, 2, Sana. 1, go! Kayu lah. Lupa kayu. Kayu. Jangan laju. Relax je. Jangan laju, nanti sama juga. Satu. Ya, ke kiri sikit lah. Mana ni? Woi! Ya! Accident! Korang tak aci! Report ni! Biar! Woi, biar! Kawan. Sekolah tau, dulu aku pergi sekolah tau. Dekat tu. Tak boleh kayu. Rosak lah ya. Weh, rantai dia cabut mo. Rantai cabut. Weh, korang. Rantai kita orang cabut. Ya. Weh, rantai kita orang pun. Rantai cabut pula. Kita orang dah kalah weh. Weh, dia orang dah rosak basikal. Ni sebab kita nak kerja sama guys. Ya. Dua basikal ni ada turbo sama. Apa basikal orang? Kita orang menang. Weh, nak jatuh. A few moments later. Mak, okey. Okey je tapi Kita orang tergeser. kalah sebab basikal rosak je guys. Kalau tak kita orang dah menang lama dah.
Tak, lepas tu I kan pakai slipper kan. Lepas tu tergesa dia susah nak pusingkan. Ni kita boleh menang kan? Ha? Ni kita boleh menang kan? Diorang dah sampai situ. Kita orang tak boleh gerak sebab basikal rosak. Basikal rosak. Aduh, tahu kita betulkan. Dah sempat. Okay guys. So malangnya kita orang kalah untuk game ni. Tapi kita kena sampai depan Patutnya sampai depan Kita orang dah betulkan basikal ni tadi. Jom kita pergi start lagi balik. Tak boleh lagi. Alamak, basikal rosak. Kalau macam ni, tok dalam boleh betulkan ni. Masa-masa macam ni kita panggil tok dalam. Dan selalu tengok Fen bagi tok dalam tu. Betulkan basikal dia. Okey. Weh, mana Cik? Diorang Ada kerja sama. basikal kita orang rosak. Pada muka. Patutnya kita orang boleh menang lah guys. Korang takkan menang punya. Sebab kita orang memang hebat. Yes. Amo! Kalisha. Apa ini? Amo! Kalisha. Kita menang! Nak tinggi. Silakan. Nak ikut. Kita orang kalah sebab basikal rosak. Pada muka. Jadi komen. Okay guys, maka berakhirlah pertandingan basikal berpasangan kita. Okay, dan juara dia adalah Amo dan Kalisha. Let's go! Alright guys, macam biasa jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Bye-bye.